Tuning into MRC TV. Your dream car starts here. Pening MRC ada kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu, enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Lawan senang lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi Amirul dalam rancangan MRC TV. Dah subscribe ke belum? Tolong subscribe guys. Alhamdulillah, bersiaran langsung kita lagi untuk menunjukkan betapa baharunya wajah MRC dengan konten-konten yang lebih padu, dan of course kita akan perbanyakkan video-video tentang cara nak beli kereta recon, kereta konti yang boleh sara kita punya poket, dan of course kena dengan jiwa kita yang paling penting. Okey, hari ni Amirul tunjukkan korang CLA 45S. Tapi sebelum itu, ingat slogan Amirul, hashtag jangan pening-pening. MRC ada hashtag full load. Okey guys, so CLA 45S customer yang Amirul jual kali ini adalah company use. Dan dua-dua ini Amirul kongsikan pada dua-dua director. Satu company, dua director. Jangan berebut, jangan gaduh. Bang, dengar baik-baik. Amirul keluarkan 2 biji dengan bang. Walaupun 2 bulan. Tapi proses Alhamdulillah berjaya sampai ke hari delivery. Kejap kita tanya dengan review customer kita sendiri, pengalaman beli kereta dengan MRC TV. Dan untuk dua-dua kereta ni kita jual pada Mercedes-Benz yang paling top ranking, CLA 45S Premium Plus. Saya dah cakap dalam TikTok saya ada promosi yang banyak CLA 45S. Dan kalau kau tengok video kali ni, saya memang jual murah. Serendah harga RM295,000 sahaja. Okey. So untuk CLA 45S ni kita main dua-dua color putih. Jangan bergaduh, biar sama. Dua-dua color putih, dua-dua delete chrome, dua-dua ada stripe AMG, dua-dua ada full body kit, skirting, sprinter depan, dan of course kita tambah juga dengan kanat belakang, sprinter belakang, spoiler hitam komplit. Jadi betul-betul Fighter Edition 1. Untuk CLA 45S ni kita bawa dua Galaxy yang sama. Okey. Untuk CLA 45S ni kita pakai maintain GT grill. Satu maintain warna silver chrome, satu lagi kita buat all black punya style version. Dan kita tengok dekat bahagian sini, untuk model yang full spec kita kenakan warna 2 tone, warna putih dan warna hitam. Mana kanat pun kita spray warna hitam. Dan CLA 45S, saya pasti ramai yang ternanti-nanti macam mana nak beli kereta ni Amirul. Boleh tak saya pakai? Dan paling penting sekali, macam biasa guys, follow dulu baru dapat tips yang baru guna guys. Okay guys, so tadi kita cerita dekat luar, ini adalah wajah baru CLA 45S, model yang baru C118, datang dengan full spec punya version, full Recaro bucket seat, hitam leather merah, grey and the black leather, full spec, ada head-up display, ada sunroof, ada ambient lights, ada flat screen with the all the system tentang Mercedes-Benz, intelligent system semua ada dekat sini, steering pedal shifter with the Alcantara, and of course they have a sport controller dekat bahagian steering. This is a CLA 45S only. CLA 35 ada tapi kedatangan bucket seat. And to be honest, for the this car dia ada banyak sistem ciri-ciri boleh tengok dalam kereta ni, dan tadi datang juga dengan bermisal sound system, heated seat, cooling seat, electric seat driver with the memory seat driver, dan of course kereta ni juga memang datang dengan full Napa pure leather. Dan kalau korang tengok dekat dalam ni, memang cukup awesome handling performance when you change to the sport plus. Of course we change the race mode, kita boleh masuk launch control. Ini adalah features technically pasal CLA 45S. Saya dah banyak kali buat review. Korang ni kalau nak cari kereta, cari yang betul-betul ada soul, ada jiwa, dan of course lah CLA 45S. Jadi kita punya pilihan di hati, target dia high spec. Walaupun loan lepas yang low spec, tak apa, benda boleh convert. Okay guys, so kita lagi tanya dengan owner, pengalaman beli kereta dengan Amirul, dan macam mana perjalanan siap kereta ni, dan kawan-kawan. Beli kawan-kawan ni mesti nak perfect kawan-kawan. Kita tengok, tanya sendiri dengan customer macam mana deal dengan MRC. Check it out. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi, berjaya sampai ke penyerahan kereta untuk 2 unit Mercedes-Benz CLA 45S original, bukan convert. Dan kita proses kita ni berjalan dengan mudah sebab adanya Abang Megat yang sporting dan adanya Abang Ashraf yang sempoi, dan dua-dua customer ni senang. Satu company, 2 director, tak payah nak bergaduh-gaduh, beli sama-sama serentak. Alhamdulillah. Tanya juga dengan ni, okay, hari ni kita nak temu ramah. Perjalanan beli kereta dengan Amirul, dengan MRC TV, dan of course kita tanya dengan Abang Ashraf lah. Dia paling pandai boleh bercakap. Silakan bang. Itulah, pada mulanya mula-mula saya tengok YouTube je, dan saya nampak ada video Abang Amirul dia promote Mercedes CLA 45. Proses loan mudah, kereta banyak unit, dan saya try lah. Alhamdulillah dalam masa tempoh sebulan semua proses dokumen loan lulus, dan hari ni hari Jumaat hari yang kita dapat deliver kereta.
Okey. Ada tambahan bang, tambahan? Tanya Abang Megat. Okey, tanya Abang Megat. Okey, Abang Megat. Okey, saranan untuk anak muda lah Abang Megat kan. Okey, macam mana nak beli CLA 45? Okey, macam ni lah. Orang masih ragu-ragu nak beli Mercedes-Benz. Bang, betul bang. Online kan. Beli online satu hal, beli recon satu hal bang. Saranan abang, silakan. Kalau saya tu janganlah tekan beg kuning. Jangan tekan. Pergi jumpa depan-depan. Right. Tengok salesman tu macam mana. Right. Macam mana dia entertain awak apa semua. Kalau meyakinkan, okey. Tengok kereta ada depan mata, baru book, baru submit loan. Jangan kena scam. Jangan kena scam Pak kata Abang Megat. Okey, alhamdulillah. Ya, zaman sekarang betul bang. Betul. Booking pun hilang duit booking. Okey, kita nak tutupkan sekali untuk CLA 45S Premium Edition. Macam unit kali ni, kalau korang tengok review daripada awal kali ni, masih ada unit lagi tahun 2021 ke atas. Harga dah mahal, 310,000 ke atas. Kalau korang berminat, tekan link di bawah dan korang boleh ambil CLA 180 paling murah, convert kepada CLA 45S. Tapi tak steady kalau beli CLA 180. Beli CLA 45S baru betul steady. Jumpa lagi guys. Jangan lupa selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.